Kalau korang kaki potret, korang kena pilih smartphone ni. Hai guys, bak kembali lagi. Kalau korang tengah cari smartphone mid-range yang power bak potret, aku rasa korang kena tengok telefon ni, Vivo V50. Vivo V50 ni merupakan adik-beradik yang version mampu milik kepada Vivo X200 Pro. Banyak ciri flagship yang diturunkan pada smartphone ni, tapi harga dia lagi mesra poket. So, apa lagi yang menarik tentang Vivo V50 ni? Jom aku share. Vivo V50 hadir dengan rekaan yang agak berbeza kali ni. Vivo dah ubah angin daripada reka asli more to rounded. Kalau korang guna dalam masa yang lama, memang agak selesa dekat tangan. Untuk binaan frame, Vivo menggunakan polycarbonate dan kaca pada back panel dengan 3 pilihan color. Dan yang paling menonjol adalah warna Harmony Red. Dan paling penting sekali, Vivo V50 ni hadir dengan pelindungan IP68 dan 69 yang memberi pelindungan terutamanya kepada air. Benda ni aku suka, walaupun telefon ni mid-range tapi tahap pelindungan dia tetap Vivo bagi yang terbaik. Skrin bersaiz 6.77 inci dengan refresh rate sehingga 120Hz. Untuk model kali ni, resolusi pada Vivo V50 dikurangkan daripada version V40. Tapi tak memberi sangat perbezaan kecuali kalau korang betul-betul zoom lah. Bezel V50 juga nipis dengan skrin quad curve. Sebenarnya aku ada isu sikit tentang skrin curve ni. Bila aku gunakan dalam keadaan outdoor, ada sedikit patulan pada sisi skrin yang sedikit mengganggu aku. Apapun visual yang Vivo bagi pada skrin ni memang best dengan warna dan ketajaman yang cukup baik. Vivo V50 menggunakan dua lens 50MP Zeiss untuk main camera dan ultra wide, 50MP untuk Zeiss selfie camera. Sayangnya korang tak akan dapat telefoto pada smartphone ni. Aku paling suka hasil Zeiss Portrait pada phone ni dengan pilihan multifokus 23mm, 35mm dan 50mm yang memberi bokeh yang creamy dan berstyle. Cuma kadang-kadang aku rasa processing dan sharpness yang Vivo bagi pada kamera ni, aku rasa agak agresif. Gambar akan nampak macam lukisan minyak. Kalau korang nak cerita pasal kekurangan sikit, Vivo V50 ni memang tak ada kamera telefoto. Tapi nasib baik cropping dari kamera utama tak terlalu teruk. Kalau zoom 2 kali lebih kurang 46mm, hasil dia memang usable, tapi bila zoom lebih daripada jauh, lebih-lebih lagi dalam keadaan low light, muka akan jadi sedikit soft sebab kamera terlalu bekerja keras untuk dapatkan hasil yang terbaik. Untuk kamera ultra wide pula, angle 119 darjah dia memang luas. Tapi yang menariknya, hasil gambar tak korang makan detail kat tepi. Dan yang bestnya lagi, dia ada autofocus. Ramai yang tak perasan benda ni, sebab banyak kamera ultra wide yang tak support autofocus. Dan autofocus ni memang penting kalau korang nak framing yang lebih tepat. Dan yang menariknya, lens ni juga boleh digunakan untuk snap gambar micro. Jadi walaupun tak ada telefoto, tapi dia fleksibel dengan benda lain. Vivo juga stay mengekalkan aura light. Walaupun aku tak begitu menggunakan fungsi ni, tapi dia sangat membantu bila aku shoot dalam keadaan low light. Dia memang memberi cahaya tambahan pada gambar kita. So, pasal kamera ni aku tak banyak komen. Best, korang kena cuba sendiri. Vivo V50 dikuasakan dengan Snapdragon 7 Gen 3 dengan 12GB RAM, 256GB storage atau 512GB storage pilihan dekat factory mobile. Memang tak ada masalah kalau korang nak multitasking berat. Nak buka banyak ad, edit gambar ataupun nak stream video dalam 4K, semuanya smooth tanpa lag. Untuk gaming berat macam PUBG Mobile atau Genshin Impact pun juga smooth. Untuk gaming berat macam PUBG Mobile atau Genshin Impact pun smooth tanpa frame drop. Plus, dia ada VC Smart Cooling System yang boleh cover area penyejukan. Dalam ujian AnTuTu, Vivo V50 ni mendapat skor lebih daripada 500,000 yang menunjukkan prestasi smartphone ni memang best dalam kategori mid-range. Vivo 50 juga menggunakan Android 15 dengan Fantas OS 15. Walaupun aku bukanlah penggemar UI pada Vivo, tapi dia punya sistem memang smooth dan lancar tanpa sebarang masalah. Selain itu juga tersedia beberapa fungsi AI seperti AI Circle to Search, AI Call Translation dalam 7 bahasa, AI Translation atas skrin yang support lebih pada 130 bahasa. Vivo V50 merupakan mid-range yang menawarkan bateri yang berkapasiti yang aku rasa
agak besar iaitu 6000 mAh. Aku gunakan untuk gaming, streaming video atau ambil gambar memang tak risau langsung tentang bateri. Aku boleh kata 1 hari penggunaan yang penuh pada Vivo V50 ni. Dengan pengecasan 90W flash charging, korang boleh dapat fully charge kurang daripada 30 minit. So sangat sesuai lah untuk korang yang mencari smartphone dan yang tak suka cas dalam keadaan yang lama. So guys, dengan tanda harga RM1,999, apa pendapat korang tentang Vivo V50 ni? Cuba korang komen. Dan kalau korang nak dapatkan Vivo V50 ni beserta dengan free gift yang menarik, beli dengan aku dah sediakan link dekat bawah tu. So kita jumpa next video. Jangan lupa like, komen, subscribe kita punya channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.